Mek Yun terkejut gambar dikongsi dalam grup budak sekolah. Mohon ramai dalam satu report. grup Facebook ni, grup budak-budak sekolah rendah dengan 12. Semalam, Caprice mendedahkan mengenai sebuah grup di Facebook yang berkongsi gambar-gambar pelajar sekolah dan budak di bawah umur sebagai bahan lucah ahli grup tersebut. Isu itu telah mendapat perhatian ramai dan ahli grup berkenaan juga katanya sudah sedia maklum bahawa grup mereka kini dalam pemantauan Caprice. Namun semalam, pempengaruh Mek Yun tampil membuat satu hantaran mendedahkan bahawa dia juga sebenarnya mangsa di dalam kes ini. Menurut Mek Yun, sejak semalam dia menerima pelbagai mesej daripada netizen yang mengatakan bahawa gambarnya sewaktu sekolah juga telah didedahkan di dalam grup budak sekolah tersebut. Jijik dan berasa marah dengan apa yang berlaku, Mek Yun memohon para netizen untuk melaporkan grup berkenaan dalam usaha untuk melindungi kanak-kanak daripada mereka yang melakukan jenayah ini. Mek Yun juga pada masa yang sama mendedahkan komen-komen yang ditulis ahli grup tersebut yang sangat menjijikkan sehingga buat dia rasa hendak marah, jijik serta nak muntah. Namun dalam satu perkongsian terbaru, Mek Yun mendedahkan usaha dirinya serta orang ramai dalam melaporkan grup tersebut akhirnya membuahkan hasil apabila grup tersebut berjaya dipadamkan daripada aplikasi Facebook. Korang sumpah Mek Yun rasa bengang dan jijik sangat sekarang ni. Hari ni ramai yang DM Mek Yun bagi tahu yang gambar Mek Yun masa sekolah digunakan dalam satu grup Facebook ni, grup budak-budak sekolah rendah dengan 12,000 members. Mek Yun terkejut, Mek Yun speechless sebab grup tu share gambar-gambar budak sekolah, budak kecil, termasuk gambar Mek Yun masa sekolah, dan komen-komen dekat semua gambar budak sekolah ni sangat menjijikkan. Ni antara komen-komen dekat gambar-gambar budak dekat situ. Gambar budak guys. Ini bukan lawak, ini bukan suka-suka, ini salah, ini jenayah. Hari ni Mek Yun bersuara sebab kita tak boleh diam, kita tak boleh biarkan. Kita semua kena jadi suara kepada budak-budak yang tak mampu bersuara. Jadi Mek Yun mohon PDRM Malaysia, MCMC dan YB Fahmi Fazil, tolong siasat dan berhentikan semua benda ni. Ini bukan pasal Mek Yun ya. Ini pasal budak-budak yang tak tahu langsung gambar mereka diperdagangkan dalam grup kotor tu. Siapa lagi yang nak lindungi budak-budak semua tu kalau bukan kita? Mek Yun mohon korang semua please share video ni, report grup budak-budak sekolah rendah ni dan jangan bagi budak lain jadi mangsa esok.